Hai, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak ke Gym Paradise Semenyih. Ni adalah Gym Paradise dia punya cawangan yang pertama. So, hari ni saya nak main total leg day, kaki, daripada calf sampai ke buntut. So, kita ada calf, kita ada hamstring, quads, glutes. Okay. So, kita akan hit semualah total leg day. Okay, so jom. Dalam video kali ni saya akan tunjuk saya punya daripada orang kata semua game lah. So kita cuba je lah try daripada set pertama sampai habis. So total. So kita cuba habiskan dalam masa 30 minit insyaAllah. Okay, dah nak sampai dah. Tapi belum sampai lagi. Tadi langit terang sekarang dah macam ni lah, dah gelap. Okay, kita dah sampai. Jom. Leg day. Gym Paradise. Okay. Okay, so kita dah sampai. Gym ni memang biru-biru sikit. And hey, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum pre-workout tak? Patut tak? Okay, so saya akan pakai kasut special. Kasut memang betul-betul untuk main leg. Kasut leg day nama dia. Kasut leg day. Flat kan? Kita start dengan first exercise yang ni. Leg press. So ni seated leg press lah. Okay, start. Bismillah. Apa pun bila warm up, start dengan ringan dulu lah. Kita start dengan 45 kilo dulu. Oh, ringan sangat. Apa warm up? 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Biasa in between set saya akan rehat dalam 2 ke 3 minit lah. Okay, so kita rehat dalam 2 minit. And next set. Okay, so dah rehat dalam 2 minit. Tadi 45, kita try letak dekat 92. Bismillah. Okay. Okay, tapi mungkin ada benda boleh dibetulkan sikit. Why not kita try kaki kita tinggi sikit. Okay. So bila tinggi sebenarnya lagi kena, lagi rasa. Lepas tu dia kurang kena join. So tinggi. Starting position terus macam ni lah. Saya kan main gym dah nak dekat 15 tahun. Tapi hari-hari main gym, still orang kata akan belajar benda baru. Okay, sini ya. So tadi 100, kita try 112 lah. Okay. Okay, tinggi tinggi. Okay, try tinggi. Hop. Okay, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Rasa full plate boleh lah. Try full plate lah. Try full plate. Bawah sekali. Okay. Masuk kasut ni, cuba tengok. Dia kalau letak sini, kau nampak? Flat gila kaki. Tengok daripada tepi. Daripada side. Nampak? Tutup flat.
Kan? So dia akan dapat full contact. So nak pakai kasut ni, link dekat description. Ni namanya Onyx Ground. Onyx GRND, okay? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ringan lah pula. Try buat 20. Okay, jom. For the next exercise, kita akan buat ni. Hamstring. Seated leg curl. Okay, ni untuk korang punya kaki. Bahagian belakang sini, hamstring. Cara guna dia, first kali duduk. Sandar selesa lah. So dia boleh setting ni, dia punya seat dia. Kan? Nampak seat dia boleh setting. Okay, so ambil yang korang sandar selesa. Kaki ni rapat kan nampak ni. Dia tak jauh sangat sini, dia tak dalam sangat. Dia betul-betul ngam sini. And then ni rasanya kaki ni kat sini lah. Okay. Lepas tu yang ni, pilih bebanan yang sesuai dulu. Saya start dengan 31 kilo. Lepas tu ni tutup. Ketat sikit. Okay. So kita pun turunkan kaki kita. Curl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Agak ringan. So untuk next set, saya akan naikkan berat lah. Naikkan banyak sikit. Maybe 10 kilo ataupun 15 kilo. Lepas tu lagi satu. Kalau korang yang suka main bola, nak shoot padu, korang kena kuatkan korang punya hamstring. Inilah latihan dia. Tapi cara buat dia, korang kena buat macam ni. Bila tarik, sub laju, eksplosif. Lepas perlahan, eksplosif. Macam tu. Okay? Rehat 2 minit. Okay, so dah rehat dalam 2 minit. Next set. Set kedua. Kita try heavy sikit. Tadi 30 apa tadi? 38 Kita try 51 lah. Jom. Okay. Weight. Try 58. 1, 2. Duduk selesa dulu. Okay, dah selesa. Okay, turun cantik, sedap. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay, to be honest, ini adalah bebanan yang sesuai. Tapi saya boleh buat 12. Dan kalau tambah lagi 3 rep pun mungkin boleh. So disebabkan tu, saya try naik satu lagi. Satu lagi pin, sekarang 58. Lepas ni kita try dia 60 apa, 65 tak silap. So saya akan target 4 ke 6 reps lah. Okay. Sebaiknya in between set, minum air supaya korang punya power naik lagi tinggi. Maksud dia boleh mengelakkan injury. Jom. Last set. Okay. 65 65. Serius tak tipu. Besar kat tangan Sultan Prime. Second Prime ke ni? Tu. Tak selesa. Kulitnya tertarik. Okay. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, one more, 2, sakit. Dah. Okay, settle dah kita punya hamstring ke. Next exercise. Untuk kita punya quadriceps, kaki bahagian depan sini, kita buat ni lah. Seated leg extension. Seated leg extension. Dia akan target korang punya kaki ni bahagian depan ni.
Okay. So, cara dia, korang kena tenang-tenang ke depan lah. Macam ni. Jom. Okay. So, macam biasa, duduk dulu. Lepas tu nampak ni, seat jauh. So, disebabkan seat jauh, kita rapatkan. So, boleh sandar rapat. Okay. Alright. So, semua okay. Starting, kita start dengan 45 lah. Okay. So, just tolak ke depan. Macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni tempat pegang ni untuk tarik supaya bontot korang bila tolak dia tak ternaik. Buat ternaik. So ni pegang supaya korang melekat. So boleh fokus contraction dekat sini terus. Okay. Sakit gila. Rehat dalam 2-3 minit. So dah settle rest. Next set. Try berat sikit lah. 60 kilo. 65. 65. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4. Okay. 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 Jangan ikut lama. So last set. Kita try 85. Oh, 8. 9. 10. 1. One more. Okay. Solid. Okay, so settle lah kita punya leg exercise. Next, kita go dengan apa nama dia? Calf dan glutes. Kita try glutes dulu. Ini untuk bontot. Okay. Samalah 3 set. Alright, let's go. Mother father guys, so pain. So untuk latihan ni saya akan buat sebanyak 3 set. Tapi cukup lah korang tengok 1 set tadi tu je. Okay, cukup. Okay. Okay, so that's all. Leg game. Ada lagi 2 exercise biasanya saya akan buat, iaitu calf. Calf ni senang cerita jengkit-jengkit lah. Okay, so kaki korang macam ni, jengkit. Macam tu je, senang je. Okay, next kita main shoulder. Biasa leg saya akan kombokan dengan shoulder. Tapi untuk shoulder, itu adalah for the next episode. Okay, so kalau korang suka video macam ni, why not korang subscribe. Kita tengok next episode. Let's go.